Semua suasana ini dapat dilihat dalam negara hingga menyebabkan semua lapisan masyarakat akan bersuara. Maksudnya it should be so self-evident sampai orang boleh cakap, demi sesungguhnya agama yang dapat membentuk dan membangunkan sebuah negara seperti ini, sudah tentu agama yang akan membawa kebahagiaan kepada seluruh manusia dan membawa penganutnya ke arah kejayaan dunia akhirat. Itu dia punya level of aim dia lah. Maknanya how individu, masyarakat dan negara tu, dia run to the level yang orang bila tengoknya macam, kalau ni semua berdasarkan Islam, tak mungkin lah. Maknanya confirm lah Islam punya ajaran ni akan bawa kebahagiaan. Dia kena sampai to that level. Sekarang ni orang cakap macam tu lah. Kau orang cakap bila kajian Islam macam tu lah. Apa-apa dia jadi hujah yang terbalik kan. Bila orang Islam berkuasa lah jadi macam tu. Orang Islam yang so kita punya persaksian perbuatan tu amat banyak yang perlu diimprove lah. Apabila syahadah seperti ini digabungkan dengan syahadah dalam bentuk perkataan, sudah tentu hujah Allah mengatasi hujah manusia. So maknanya if the evidence tu in term of the real implementation bergabungkan dengan hujah, bukti apa semua tu, so that is a scenario yang mana tak ada manusia yang boleh claim tak tahu lagi lah. Depan mata dah terpampang, negara Islam macam ni kan. Lepas tu claim pun dah sampai kan, Islam lah kan. Nak cakap tak tahu lagi tu tak boleh cerita lah. Faham? So sebab tu dalam konteks kalau di zaman Nabi SAW tu, bila Madinah tu dah tertegak, sebab tu Nabi SAW tak boleh diwafatkan melainkan setelah dah ada Madinah dan onwards tu. Sebab kalau tak, dia macam, kalau seandainya ni hypothetical speaking, sebab banyak Nabi lain yang memang dia tak hidup sampai ada kuasa. Tetapi sebab Islam ni dia nak wujud sampai akhir zaman. Dia bukan untuk just a tribe or ni kan. Dia kena ada pembuktian kalau berkuasa macam mana, kalau negara macam mana kan. So sebab tu memang Nabi akan Nabi Muhammad SAW dia perlu menunjukkan bukti-bukti yang tu lah.